Okey, selepas 2 hari kita buat apam mekar ni. So tengok ni. Hari ketiga masih elok. Nampak tak? Ni dia. Cantik lagi. Dan masih juga mekar. Nampak tak? Elok, cantik je kejadian. Tapi ni dah tinggal sikit lah sebab nak makan kan. Makan kelapa kan sedap. So ni ada lagi. Ini kita punya testing lah. Sebab kita nak test berapa lama lagi dia boleh tahan. So kita tengok lah. So ni dah ada lagi beberapa je. Memang cepat dah sangat makan. So kalau siapa yang nak buat tu memang buat je. Yang penting jadi macam ni. Mekar elok. Dia punya colour pun cantik macam ni. Memang puas hati. So ni selepas 3 hari lah. Kita buat pun masih elok. Tak ada apa-apa pun tunjuk. Apa? Yang apa kata nak rosak ke apa semua tak ada. Cantik je.